ramai orang salah faham tentang food bank. So, ramai orang ingat food bank ni sebenarnya dia macam beli makanan, letak dalam kotak, lepas tu kita bagi dekat orang ramai. Ataupun ramai juga orang ingat macam gerobok-gerobok yang kita nampak dekat masjid ataupun dekat gereja ataupun dekat stesen minyak. Diorang ingat itu adalah food bank. Tapi sebenarnya tak. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk follow, like dan share dan juga favorite video ni supaya dapat support Yayasan Food Bank Malaysia. Food Bank ni sebenarnya dia adalah satu sistem di mana kita nak mengelakkan pembaziran berlaku dalam Malaysia. So apa yang kita buat adalah sebenarnya kita berkolaborasi dengan syarikat pembuatan makanan dan juga pengeluar makanan lah, kita boleh cakap kan. Contoh macam Nestle ataupun hotel-hotel yang sentiasa setiap hari diorang keluarkan makanan. So apa yang berlaku adalah bila makanan tu sampai kat pasaraya, makanan-makanan ni dia ada tarikh hari luput, di mana bila hampir 3 bulan dah nak expired, makanan ni diorang dah tak boleh nak jual. Bila dah tak boleh nak jual, diorang akan bawa balik makanan ni ke kilang-kilang mereka dan selalunya makanan ni akan dibuang dan makanan ni dah jadi satu pembaziran. So food bank ditubuhkan untuk elakkan pembaziran tu. Kalau boleh tengok dekat gambar yang kita akan letak dekat sini ni, dia adalah satu sistem daripada kita punya partner bawa ke Yayasan Food Bank dan kita collaborate dengan NGO dan membuat agihan kepada penerima-penerima bantuan yang memerlukan makanan. So dia ada dua tujuan, goal yang kita nak dekat sini. Yang pertama untuk mengelakkan pembaziran dan yang kedua untuk mengurangkan kelaparan, untuk kita hapuskan kelaparan dekat dalam Malaysia. So itulah food bank system apa yang Yayasan Food Bank Malaysia buat sekarang. So berpakat bantu masyarakat. Jangan lupa untuk like video ni untuk dapatkan konten-konten berkenaan dengan food bank akan datang. Terima kasih.